Sekarang dekat kedai Bike Spa Steam Wash Brother Singh. Ya ke? Buat betul je, lagi engkau ni. Yalah, lagi pun musim hujan kan? Body lah. Dia kering. Oh, kering. Tapi sebelum pukul 5 sempat kan? Sempat kan? 5? Betul bawa motor. 5 tak sempat. Okey. Next round lah. Next round lah. Kalau nak buat lantai dengan motor, at least 2 jam. Sebab saya nak ambil wife. Okey, boleh. Kau ada di kedai Bike Spa Steam Wash Brother Singh. Ini aku nak cuci motor. Tengok apa mana dia buat. You dapat 2-in-1, you dapat polish shine sekali. Okey. Dia macam coating juga ah. Coating nanti. Coating lain lah. Oh. Ini je yang betul coating. Betul coating kan dalam sebulan. Kalau betul, you taruh air je. Jangan taruh capur. Lebar air. Air lap je lah. Itu penting. Buang watermark, buang daki. Macam ni kan, dah kusam-kusam ni kan. Kusam ni nanti air belanjan. Ada? Oh, okey. Kalau ada stiker ni memang special lah. Kalau tak ada lah. No special. Okey. Semua bayar. Stiker special. Nasib baik tak cabut. Wow, betul lah. Kilat terus. No chemical, terus naik color. Oh, tak payah sabun. Terus naik. Bersih. Tu belum lap lagi tu. Belum lap lagi dah color dah naik. Brother Singh tengah cuci motor aku. Buat steam wash ni, you tak perlu bayar extra untuk buat macam polish lah. Dia dapat 2-in-1 lah, sekali one go. One go you dapat settle color naik balik. Kalau kusam ke apa kan, nanti saya bagi tahu abang kena polish untuk dapat balikkan warna. So you can see lah, dia main effect. Nampak dia main effect macam polish lah you dapat. Dapat polish shine. Color naik balik lah. Nanti finishing, lepas siap saya masuk coating. Coating boleh tahan sebulan lah. Double up the colour lah. Kalau you ride dalam hujan, kotor ke apa, bilas air je. Colour maintain. Sekarang proses untuk buang watermark. Daki-daki yang ada semua akan keluar. Kalau macam-macam stainless steel, besi-besi semua naik balik. Tengok ni. Without chemical. Naik cantik je. Tak perlu guna chemical. Nampak? Something different lah. Yang orang kenal dia akan cari lah steam wash ni. Pasal sebelum COVID banyak kedai ada. Mari COVID macam close down lah.
Di US banyak US, India banyak orang buat steam wash. Dubai pun dah ada. Malaysia tak banyak Malaysia rasa dalam 4 atau 5 by spa yang ada buat steam wash. Buang geladak-geladak minyak yang lama-lama. Okey. Harap tak hujan lah ini. Nanti yang play coating jangan takut lah. Dia tahan lah. Kadang-kadang orang malas kan. Masuk dalam seat, aduh, hujan pula. Cover pun bersih. Minyak semua keluar. Sedap lah. Ada minyak lah. Nampak gila. Bersih lah. Ada minyak dalam tu. Tar. Kadang-kadang tar kan. Kalau putih nampak lah. Kalau hitam ni tak nampak. Ada tar semua dia keluar. Boleh buang tar. Lepas tu tak gosok. Kalau you perasan nak buat tadi, tak gosok pun. Dia tembak semua keluar. Minyak dekat rim tu hilang Rim semua hilang, color akan naik balik. Okay. Kalau tak kena chemical lah. Kalau dah kena chemical, yang basuh RM10, Manggala tu masuk. Takkan naik lah, dia dah kusam lah. Kena cat balik je lah. Kalau boleh buat powder coating lah, jangan cat. Cat tak tahan, powder coating tahan. Tahan lama. Apa, hilang. Ni nak buang ambil coating lah, bagi colour naik balik cantik. Dah polish dah ni. Dah siap. Oh, cantik. Dah buat lampu je. Sudah siap guys. Cantik. Oh. Mantap. Oh, ini dia. Hitam balik ni Tadi dah kusam dah tu. My feedback sangat puas hati. Sangat puas hati. Beza tak? Beza sangat. Daripada tadi memang rasa macam dah lama. Lama sangat tak cuci. Okay. Steam. Konsep dia pakai dia mesin tu kan. Ini pakai diesel. Okay. Lari dengan wap. Steam. So air basuh basically dengan motor, tak guna sabun. No chemical free. So you dapat this result lah, chemical free.
So basically buang watermark, buang daki, watermark semua dah hilang, baru color naik cantik. So you bayar, istilah you bayar package yang you buat steam wash ni, you dapat 2-in-1, dapat macam polish shine sekali. You tak payah bayar extra untuk buat polish. Polishing tak payah buat, so dapat balik. Kadang-kadang ada benda steam wash tak boleh buat, saya akan bagi tahu lah kena buat polish. Certain part lah. Polish pun tengok condition lah. Kalau tak teruk tak lah mahal nak buat. So basically motor you tak payah polish. Ni dah macam polish lah. So maintain dengan air. Coating tahan sebulan. Ya, coating saya pun cover saya hitam ni dia hitam balik. Ya. Nampak? Dia betulkan warna balik. Tapi yang ni dah lama sangat. So saya tambah extra. Ni letak something untuk dapat balik sepati hitam dia lah. Coating dah dapat bantu. So saya letak lagi satu layer. So yang ni basically boleh tahan lah dalam 7 bulan, 8 bulan. Kalau rajin cat lah. Itu dah cantik tau. Cat lah. Kita main datang sini je. Yang buat coating. Buat detailing. So balik sini, so cuci senang. Pasal Thailand main keladak dengan Malaysia main lain. Dia jenis melekat tau. Saya terpaksa guna shampoo juga. Tapi bagus punya lah. Shampoo down, buang. Main sini, steam baru keluar. Masih ada lagi. Walaupun ada keladak-keladak tanah liat dia, masih ada. Sudah berkilat. Shining. Jangan hujan dah. Balik selimut. Balik bungkus. Right lah, apa barang bungkus, right lah. Esok ingat lagi genting bagi esok sekejap. Right lah bro.